Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Muharram 28 Jun. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Tambang percuma LRT 3 laluan Shah Alam selama sebulan mulai esok. Juga buku agama wajib disemak pihak berautoriti. Tambang Perkhidmatan Transit Aliran Ringan 3 atau LRT 3 laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama sebulan kepada semua penumpang bermula esok 29 Jun hingga 31 Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tambang percuma itu turut diberikan bagi perkhidmatan bas perantara kendalian prasarana Malaysia Berhad di sepanjang laluan Shah Alam. Jelas Perdana Menteri pelancaran LRT 3 laluan Shah Alam hari ini menandakan satu lagi langkah penting dalam usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam negara. Projek berkenaan dijangka membawa limpahan manfaat kepada jutaan penduduk di sepanjang jajaran dengan menyediakan kemudahan pengangkutan moden, cekap dan bersepadu demi kesejahteraan rakyat. Laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran LRT 3 laluan Shah Alam di depoh LRT Johan Setia hari ini. Terdahulu Perdana Menteri menaiki train LRT 3 dari stesen Sri Andalas ke stesen Johan Setia yang mengambil masa perjalanan kira-kira 15 minit sebelum menyempurnakan majlis pelancarannya. Turut serta Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Projek LRT 3 laluan Shah Alam yang melibatkan pelaburan sebanyak 16.63 bilion ringgit ini merupakan antara pelaburan strategik kerajaan dalam memperkukuh infrastruktur pengangkutan awam negara. Sebelum ini, prasarana memaklumkan laluan Shah Alam turut disokong oleh 40 bas perantara yang beroperasi di 323 hentian melibatkan 13 laluan khusus dengan tambang hanya RM1 bermula 6 pagi hingga 11.30 malam. Di samping itu, perkhidmatan Rapid On Demand turut disediakan melibatkan 44 buah van di 20 zon dengan bayaran RM2 pada waktu operasi yang sama. Kemudahan orang kurang upaya atau OKU juga disediakan di kesemua stesen, antaranya laluan landai untuk pengguna berkerusi roda, tandas mesra OKU serta tempat duduk khas di setiap gerabak. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas rokok putih dan kretek bernilai RM718.12 termasuk cukai dalam 4 serbuan berasingan di negeri ini antara 16 April hingga 3 Mei lepas. Pengarah JKDM Terengganu Hasbullah Din berkata serbuan pertama dibuat pada 16 April dengan menahan 2 lelaki yang sedang mengangkut peti berisi rokok dari 2 kereta ke dalam sebuah kedai di daerah Besut kira-kira 12.45 tengah malam. Beliau berkata berdasarkan pemeriksaan terdapat 10,000 batang rokok yang dianggarkan bernilai RM9,020 termasuk cukai di dalam premis terbabit. Katanya 2 kereta yang digunakan dalam aktiviti tersebut turut disita manakala kedua-dua orang yang disyaki telah dituduh di Mahkamah Magistrate Besut pada 22 April. Modus operandi adalah mengedar rokok tak berkastam ke premis perniagaan pada waktu tengah malam bagi mengelak dikesan oleh pihak
penguatkuasa. Hasbullah berkata dalam serbuan kedua pada 20 April pula, pihaknya merampas sebanyak 40 peti yang mengandungi 400,000 batang pokok putih dengan anggaran nilai cukai keseluruhan dan sitaan berjumlah RM321,200 dalam ops petih di sebuah tapak pembinaan terbiar di daerah Besut. Penyeludup dikesan menggunakan kabin terbiar sebagai tempat penyimpanan rokok tidak berkastam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kes ketiga pula melibatkan rampasan bernilai RM182,600 termasuk cukai hasil serbuan di tebing sungai di kawasan Pasir Pekan, Kota Baru pada 25 April. Beliau memaklumkan dalam serbuan kira-kira 8.30 malam itu, pasukan penguatkuasaan Marine JKDM telah menjejaki dan mengekori sebuah kenderaan yang disyaki mengangkut rokok seludup di tebing sekitar kawasan Pasir Pekan. Bagaimanapun katanya, pemandu kenderaan tersebut gagal ditangkap selepas bertindak agresif dengan melarikan diri sehingga merempuh penghadang jalan sebelum meninggalkan kenderaan di kawasan Wakaf Baru. Katanya hasil pemeriksaan terhadap kenderaan menemukan sebanyak 200,000 batang rokok putih dan barang kes serta kenderaan telah disita untuk siasatan lanjut. Hasbullah berkata serbuan terakhir dibuat kira-kira 12.30 tengah malam pada 3 Mei lepas di sebuah premis di Kota Baru. Katanya dalam serbuan itu JKDM merampas 334,736 batang rokok putih dan kretek yang disimpan di sebuah kediaman dan sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Nissan Navara. Rampasan itu dianggarkan bernilai RM294,898.12 termasuk cukai. Beliau berkata premis kediaman dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan sementara sebelum rokok berkenaan diedarkan ke pasaran tempatan. Katanya kes pertama disiasat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967, manakala kes kedua, 3 dan 4 di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Islam mengajar umatnya agar mengutamakan pengurusan jenazah dan menyegerakan pengebumian demi memelihara kemuliaan si mati. Pendakwah bebas Anas Mokhtar menegaskan sekiranya timbul kekeliruan atau pertikaian dalam proses pengurusan jenazah, keutamaan wajar diberikan kepada hak jenazah selain menyelesaikan isu berdasarkan hukum syarak. Jelas beliau, Islam telah menetapkan bahawa pengurusan jenazah adalah satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh hikmah dan tanggungjawab. Beliau berkata, sekiranya berlaku kekeliruan atau permasalahan, pihak waris dan semua yang terlibat perlu mengutamakan hak jenazah, merujuk pihak berautoriti serta menolak sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan kemuliaan si mati. Islam mengajar kita untuk memberikan keutamaan kepada pengurusan jenazah. Sekiranya berlaku kekeliruan ataupun permasalahan, pihak waris perlu menetapkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, mengutamakan hak kepada jenazah demi menjaga kemuliaan jenazah. Yang kedua, mencari ataupun merujuk kepada pihak berautoriti sekiranya berlaku permasalahan. Yang ketiga, menolak sebarang spekulasi sekiranya ada masalah yang timbul berkaitan dengan kepentingan peribadi dan sebagainya. Yang keempat, jagalah maruah, adab dan lakukanlah pengurusan jenazah dengan penuh hikmah. Dalam masa sama, beliau mengingatkan bahawa semua pihak yang terlibat mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang permasalahan dengan segera. Pada asalnya, setiap daripada mereka yang terlibat dalam pengurusan jenazah ini bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika kelewatan ini berpunca daripada kecuaian, perebutan kuasa, kepentingan peribadi atau sengaja dilewatkan tanpa sebarang alasan syar'i, maka ianya berdosa. Justru tegas Anas Mokhtar, pengurusan jenazah merupakan satu tanggungjawab fardu kifayah yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Justru setiap pihak diseru meletakkan amanah, tanggungjawab dan kepatuhan kepada syarak sebagai keutamaan bagi memastikan pengurusan jenazah dapat dilaksanakan dengan sempurna dan penuh kemuliaan.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menyokong penuh saranan agar kesemua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti. Ketua Pengarahnya, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata ia bagi memastikan kesahihan kandungan sekaligus memelihara kesucian agama Islam. Kenyataan itu dikeluarkan susulan kontroversi berhubung kesilapan sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pempengaruh baru-baru ini. Menurut beliau, setiap penulis perlu bertanggungjawab penuh kepada buku yang ditulis. Selain itu, pihak penerbit juga perlu bertanggungjawab melantik pasukan pakar dan kaki tangan berkelulusan pengajian Islam bagi membuat semakan kandungan secara dalaman sebelum diterbitkan. Dalam pada itu, JAKIM turut mengesyorkan pihak Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa memberikan peringatan kepada semua penerbit. Ia bagi memastikan mereka lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan kandungan buku yang melibatkan teks Al-Quran dan hadis. Tambah beliau, JAKIM bersama pihak berkuasa agama Islam negeri-negeri bersedia memberikan panduan serta bimbingan kepada semua penerbit buku kandungan agama. Program Jualan Rahmah Madani atau PJRM kini lebih dekat dengan rakyat apabila kerajaan meningkatkan penganjurannya daripada 3 kali sebulan kepada 5 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri atau DUN di seluruh negara bermula bulan ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, berkata inisiatif berkenaan membolehkan lebih ramai pengguna mendapatkan barangan keperluan asas pada harga lebih rendah. Apabila kita tarik subsidi daripada ayam dan telur, kita masih kekalkan harga ayam dan telur. Jadi itulah kejayaan yang telah dicapai oleh Kerajaan Madani. Maksudnya sekarang harga ayam dan telur berapa? Harga ayam stabil, harga telur malah kalau kita tengok harga telur dalam RM10 ya, kalau grade C. Kalau jualan ramah kita kurangkan lagi ya, dalam akan RM7, RM7.5 grade C. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Mini Carnival KPDN peringkat Negeri Sembilan 2026 di Tampin Square. Menurut beliau, sebanyak 14,000 program telah dilaksanakan sepanjang tahun lalu. Manakala sehingga 27 Jun tahun ini, jumlah pelaksanaan program meningkat kepada 15,000 program. Program ini telah berjaya merekodkan kira-kira 18.5 juta transaksi dengan nilai jualan mencecah 675.5 juta ringgit. Kerajaan turut menyalurkan subsidi sekitar 209 juta ringgit bagi menjayakannya. Ujar Fuziah lagi, KPDN turut meneruskan pelaksanaan menu rahmah yang sehingga kini disertai 3,278 peniaga di seluruh negara termasuk 149 peniaga di Negeri Sembilan. Inisiatif ini membuktikan bahawa kerjasama erat antara kerajaan dan sektor swasta mampu menghasilkan penyelesaian yang memberi manfaat terus kepada rakyat tanpa menjejaskan kelangsungan perniagaan. Selepas ini, peluang kedua kepada beruang matahari.